Buat loan beli emas, berbaloi ke? Ramai yang tanya, berbaloi tak buat loan untuk beli emas macam ni? Gold bar 100 gram ni, harga dia sekarang sekitar RM46,000. Tapi nak beli guna loan? Jom kita fikir balik. Beli emas guna loan ni tak sesuai. Sebab emas ni lebih baik beli guna duit lebihan. Duit lebihan tu maksudnya duit yang tak digunakan 2 tahun ke atas. Kalau mampu bayar loan setiap bulan, sebenarnya kita juga mampu menabung setiap bulan. Dengan akaun emas Gap, kita boleh bermula serendah RM100. Duit kita 100% milik kita. Keuntungan kenaikan harga emas pun 100% milik kita. Tapi kalau guna loan, ada bahagian keuntungan yang kita kena bayar pada bank. Silap-silap untuk emas tu habis kita buat bayar interest. Lagi satu, kalau tiba-tiba tak mampu bayar, macam mana? Hutang tertunggak, nama kena blacklist, stres kan? Jadi, buat keputusan bijak. Mulakan simpanan emas sikit-sikit dalam akaun emas Gap. Mudah, murah dan patuh syariah. Mulakan serendah RM100 je. Jom saya bimbing. Klik link di profil, hubungi saya sekarang. Saya akan bantu tuan-puan sampai jadi kaya dengan emas.